Kalau awak nampak ular ini, lari atau lawan. Ular inilah si raja berbisa, kobra. Dengan sekali semburan, ia mampu melumpuhkan mangsa dalam sekelip mata. Tapi, tahu tak, kobra bukan sekadar ular biasa. Kobra terkenal kerana keupayaannya mengembangkan tudung kepalanya, satu isyarat amaran bahawa dia bersedia menyerang. Walaupun nampak menakutkan, sebenarnya kobra hanya bertindak jika terasa terancam. Ada yang lebih menakjubkan, sesetengah spesies kobra mampu menyembur bisa ke arah mata musuh dari jarak lebih 2 meter. Bisa itu boleh menyebabkan buta sementara, malah kekal kalau tidak dirawat. Kobra Tedong Selah pula adalah kobra terbesar di dunia. Panjangnya boleh mencecah lebih 5 meter. Bayangkan, seekor ular sepanjang kereta Myvi, dan semuanya beracun. Tapi menariknya, kobra juga memainkan peranan penting dalam ekosistem. Mereka mengawal populasi tikus dan haiwan kecil lain yang boleh merosakkan tanaman manusia. Jadi, kobra memang menakutkan, tapi sebenarnya dialah penjaga keseimbangan alam. Lain kali kalau dengar nama kobra, ingat, ia bukan sekadar ular berbisa, tapi juga simbol kekuatan dan misteri. Berani tak awak berdepan dengannya?